Hujah yang ketiga, mengapa dikatakan ilmu fiqh itu lebih daripada ilmu perubatan? Ilmu fiqh itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat. Ilmu jalan akhirat ni apa dia? Ilmu yang bersifat kejiwaan. Termasuklah di dalam dia ilmu mukasyafah muamalah yang akan kita sentuh sebentar nanti. Ilmu fiqh ni dia berkait dengan ilmu jalan akhirat. Sembahyang, yang paling penting pada sembahyang tu hati. Hati tu ilmu jalan ke akhirat. Tapi nak mengerjakan sembahyang tu kena anggota badan. Tak cukup dengan hati saja. Dia tak cukup dengan niat saja. Kena dengan anggota badan. Anggota badan tadi itu dia tertakluk kepada ilmu fiqh. Tu yang kata di sini, ilmu fiqh itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat. Perbuatan anggota badan tadi dia berkait dengan hati yang menyembah Allah tu tadi. Tapi ilmu kedoktoran dia tak terlibat macam tu. Ilmu fiqh itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat, kerana dia memandang pada amal perbuatan anggota tubuh. Sumber dan tempat terjadinya amal perbuatan anggota tubuh itu adalah perilaku hati. Yang boleh sembahyang apa semua tadi datang dari mana? Yang boleh puasa tadi datang dari mana? Yang boleh sanggup keluarkan zakat tadi datang dari mana? Yang boleh rasa seronok nak pergi mengerjakan haji datang dari mana? Dari hati. Hati itulah jalan ke akhirat. Jadi berkait perbuatan kita tu tadi, yang puasa, yang sembahyang, yang keluar zakat, yang pergi haji tu tadi, yang berdakwah tu tadi, disebabkan hati. Itu perkaitannya. Yang tercela adalah timbul dari budi pekerti yang tercela dan tidak tersembunyi lagi akan hubungan antara anggota tubuh dengan hati itu. Jadi ilmu fiqh ni dia lebih dekat dengan hati kita berbanding ilmu perubatan. Ilmu perubatan ni dia tak diperlukan tadi oleh orang yang sihat, orang yang sakit dia perlu. Tapi ilmu fiqh ni dia sentiasa melekat pada orang yang sakit ke tak sakit ke, dia sentiasa melekat. Dia tak boleh nak pisah diri dia daripada ilmu fiqh. Adapun sihat dan sakit, maka tempat terjadinya adalah bersih pada sifat badan dan percampuran, dan itu adalah dari sifat-sifat tubuh, tidak dari sifat-sifat hati. Kenapa dia katakan ilmu perubatan yang rendah? Yang kata tak sihat tu tadi badan. Badan ni dia tak berkait dengan hati. Yang tak sihat tu luaran. Sebab tu dikatakan dia rendah sikit daripada ilmu perubatan. Sekalipun kedua-duanya ialah ilmu yang berkait dengan keduniaan. Bukan surat sebelah. Maka manakala dihubungkan ilmu fiqh kepada kedoktoran, nescaya tampaklah kemuliaan ilmu fiqh itu. Dan apabila dihubungkan ilmu jalan ke akhirat kepada ilmu fiqh, maka tampaklah pula kelebihan ilmu jalan ke akhirat. Tadi fiqh tadi kalau dibandingkan dengan ilmu perubatan, ilmu kesembuhan, fiqh tadi nampak duduk di atas. Tapi bila dibandingkan fiqh tadi dengan ilmu jalan ke akhirat, nampak pula fiqh tu duduk di bawah, ilmu jalan ke akhirat pula duduk di atas. Jadi tingkatannya yang paling atas ilmu jalan ke akhirat, yang bersangkut dengan soal-soal hati. Bawah sikit yang berkait dengan fiqh, yang berkait dengan keduniaan, yang berkait dengan perilaku tubuh badan. Bawah sikit lagi barulah sampai kepada ilmu kedoktoran. Itu susunan dia dari segi kemuliaan, kepentingan dan keutamaan. Jika anda mengatakan, huraikanlah kepada aku dengan jelas ilmu jalan ke akhirat tu yang menunjukkan isi serta tujuannya, meskipun tidak sampai terperinci benar. Imam Ghazali dia cerita tadi, ilmu kedoktoran ini tingkat dia, ilmu fiqh ini tingkat dia, ilmu jalan ke akhirat ini tingkat dia. Cuba dah cerita ilmu jalan ke akhirat tu apa benda. Sekarang ni Imam Ghazali nak cerita, walaupun dia kata bukan dengan terperinci. Maka ketahuilah bahawa ilmu jalan ke akhirat itu adalah dua macam. Yang satu namanya ilmu mukasyafah dan satu lagi ilmu muamalah. Di awal-awal kelas kita dulu, dalam kuliah kali yang pertama dan kedua, saya ada sentuh dah. Ni cerita lebih dalam sikit. Yang pertama ilmu mukasyafah. Malam ni nak cerita ilmu mukasyafah, yang dikatakan ilmu fardu ain, yang dikatakan ramai orang belum selesai. Padahal cara nak selesaikan dia bukannya susah sangat pun. Yang pertama ilmu mukasyafah, iaitu ilmu batin.
Bukan ilmu batin hak yang lawan-lawan Naruto tu. Ni ilmu batin keagamaan. Dan itulah kesudahan segala ilmu. Kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah ni kesudahan segala ilmu. Lepas tu tak ada lah. Itulah yang paling tinggi. Telah berkata sesetengah arifin, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang arif, orang-orang yang ahli ilmu makrifah, orang yang tak ada bahagian daripada ilmu mukasyafah ini, aku takut akan buruk kesudahan. Siapa-siapa yang tak selesai ilmu mukasyafah ni, orang arif ni kata takut kesudahan orang ni nanti jadi buruk. Jadi nak kena selesai. Bukan nak selesai yang tinggi-tinggi, dia ada nak selesai yang bawah. Macam periksa kan, kita dapat 40% markah lulus, nak selesai yang tu je. Sebab hak yang 50 markah, 60 markah sampai 100 markah tu semua tinggi-tinggi, hebat-hebat. Kita orang biasa mungkin tak tercapai. Orang yang tak ada bahagian daripada ilmu mukasyafah ini, aku takut buruk kesudahan dia. Sekurang-kurang bahagian daripadanya, yang ni yang kita nak dapat malam ni, iaitu membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya. Kerja kita mudahnya, kita akui ilmu mukasyafah ni memang wujud. Yang kedua, kalau ada ulama mana-mana yang mahir ilmu mukasyafah ni, kita akui keilmuan tu. Selesai. Jadi selesai kita punya ilmu mukasyafah. Yang tu yang peringkat 40 darjah, 40% tadi. Maksud dia kita dah ada bahagian daripada ilmu tu. Selesai bahagian fardu ain. Ramai orang dia tak tahu ilmu mukasyafah pun dia tak pernah dengar. Padahal nak selesai dia bukan susah. Cukup peringkat yang paling bawah, kayu ukur yang paling melima, selesai. Ada lagi yang mengatakan, barang siapa mencintai dunia atau selalu memperturutkan hawa nafsu, nescaya ia tidak akan yakin kepada ilmu mukasyafah ini, dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekurang-kurangnya penyiksaan terhadap orang yang mengingkarinya ialah tidak merasa sedikit pun kelazatan ilmu ini.